Alright, kita dah siap dah. So, selamat pagi. Pagi. Aku cadang nak gerak pukul 6 pagi. Gelap-gelap. Tapi ni pun dah pukul, nak dekat pukul 8. So, kita gerak slow-slow lah ke Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Aku planning kita hari ni, kita lalu jalan dalam, kita lalu Kuala Kedah, kita lalu tepi laut. Kalau lalu highway bosan, straight sangat. Oh, lawa gila. Aku tak tahu nama tempat ni, tapi nampak macam lama. Yet dia still keluar highway juga. Mungkin dia masuk dekat, entah, kita tengok ada masuk dalam ni. So kita layan highway dulu lah ni. Oh ni Jawi. Oh, so kita keluar kat Jawi. Alright. Yes. Haha. Yeah. Woo. So kita exit Halo Star, kita ikut jalan dalam. Kalau balik nanti esok hari kita ikut highway lah. Okay, kita ikut jalan dalam. Alright, kita dah isi minyak. Dah isi minyak full tank. So aku isi RM6, RM7, RM8. Yang ni RM8 juga. So kita nak lalu jalan dalam. Minyak dah isi, perut belum isi lagi. So aku ingat nak tengok apa yang ada dekat area Kuala Kedah ni, tepi-tepi jalan ni. Kita makan kat sana. Kalau makan kat tengah bandar ni boring. Tengok apa ada kat tepi-tepi tu lah. Let's try. Bawahnya. Woo. Cantik ya Allah. Oh, sana gunung jerai. Tolongnya ikan jambatan Tok Pasar. Oh, cantiknya. Saya suka. Oh ya Allah, jeti dia. Oi, lapar lah perut. Oh, ni pasal nelayan ni. Nampak cantiknya.
Seronok. Oh, ini kalau bawa mak aku ni best ni. Oh, ya, pakcik. Oh, yo, kubah ada warna hitam. Rare. Depan sama padi. Wah. Oh, mana tu? Cerita itu. Oh, perut masuk angin. Yeah, penis. Aroma manis. Kalau kau nampak view macam ni, always macam wah, lawa gila. Ya Allah, cantik Sekarang pukul 11, kau still rasa sejuk dekat kawasan yang macam ni. Wow. Okay, pollution. Oh, cantiknya belah kanan tu. Oh, kiri pun cantik. Cantik. Janganlah RM100. Oh, pipi. Oh, cantik. First time aku sampai sini. Oh, lama. Nampak Pantai Perlis kan? Pantai Kuala Perlis. Cantik gila. Itu pula apa kan? Itu Langkawi. Langkawi apa kan? Besar. Dah makan semua tutup dah malam ni. Dah lapar ni. Aduh. Alhamdulillah gagah. Very relax. Biasanya dia sakit buntut. Mom.
mentarang. Macam mana dia dapat mentarang? Aku ingat mentarang ada dekat Kuala Selangor, bahagian Selangor je. Semua kat malam lah kat sini. Aduh, maaf lah. So yang ni dah mengalir ke Kangang, Karau. Kita pergi area Kuala Perlis. Belah sini dia banyak jual macam makanan laut. So dia buka dari petang ke malam. Susahnya je makanan pagi ni. Takkan nak ke Langkawi? Jangan. Takkan. Makan. Betul lah. Bila perut tengah masuk angin, kau makan pula. Memang jadi berangin. Siap. Nasi gemuk. Sebab aku ambil ayam extra. Ayam ni kena sini. Lagi sedap. Bawang goreng dia sedap gila makanan ni. Bukan sebab lapar tu, tapi ayam tu juicy. Buat juicy. Sedap. Tak. Betul. First time makan. Reba-reba macam jintan apa semua, tapi sedap. Tahu tak? Sedap. So sedap guys, pulut ayam kat sini sedap. Pulut ayam dia sedap. Nasi komok dia terlalu berempah. Tapi sedap lah, sedap. Internet sedap, tapi aku tak berapa gemar. Tapi sedap. Aku kena 15.5 macam tadi. Tambah 5 ais, 15.5 macam tu. Sedap. Korang boleh give a try. Let's go. Bagaimana? Aku check in pula pukul 3. Allah Akbar. Lama betul. Aku nak pergi tandas sekejap lah. Tandas sekejap kan. Kita jalan-jalan tanpa waste. Oh, kampung warna-warni kat depan. Jom pergi kampung warna-warni. Cantik kan Kita habiskan semua benda dekat Kuala Perlis. Lepas tu kita pergi Kangang pula.
Rasa kena pakai Waze guys. Sekarang warna-warni tak jumpa, apa warna je jumpa. Kampung Y pun dekat sini. Oh, okay. Turn right. You've arrived. Destination is on your left. Udah rehat. Kampung Hang. Baik. Oh, dia kena makan siap. Kampung-kampung lama tu. Tak silap ada member aku, dia duduk sini. Ada sekali tu dia live time apa banjir tengah naik. Tenggelam lah kan. Bukan tengok. Dia banjir tapi tak tahu tenggelam ke tak. Patut kampung baru buat macam ni kan. Dah roboh. Tempat tarikan. Tak. Apa nak hijab kerah? Semua tempat nak roboh lepas tu buat pembandaran. Ya. Sudah keluar kan. Bahagia gila orang Perlis Dia macam semua benda dia usahakan jadi duit. At the end diorang fun. Diorang buat kerja tu seronok life diorang. Tak ada tekanan. Relax je diorang buat. Kan corner, bawa pakcik ni corner, bercerita pasal kampung dia. Hari ni jadi motocross. Best gila. Benda yang kau macam mana nak cakap ni, kau explore tempat baru. Kau explore tempat baru, dia punya rasa ke tu best. Tak kreatif gila. Belakang bendang, depan laut. Aku rasa tu Langkawi lah geng. Nampak tu tongkang apa ferry tu.
Lawa gila. Macam mana masuk ni? Orang cakap Yasmin sedap. Yasmin Narau sedap. Ha? Orang cakap Yasmin Narau sedap. Yasmin nasi kena. Ha. Tak, bukan dah. Mama. Malam. Okay. Lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, settle. Jom. Aku wis Kampung Y. Turn right Kita on ada apa Jalan kat Kampung Y? Baidara Tujuh. Then turn left on Jalan Taman. In 400 meters, turn right on Armada Creek. Oh, cantik. Ni jalan tadi. Kampung Y tu dia dekat dia dengan kampung warna-warni tadi. Kampung Y ni, kalau tengok map ni, dia sepadan antara Perlis dengan Thailand. Wah. Baik. Jom. Ada sepadan Perlis dengan Thailand, bro. Warni tadi ke kiri. Yang ni dia ke kanan dia juga. Kita pergi kanan. Kalau tak ada way sih. In 1.8 Tidak nak masuk ni. you'll arrive at Camp Lanwan. Mana hala ni begini. Ya Allah. Syok lah. Nampak view dia. View dia kau takkan dapat kat mana-mana. In 300 meters, Wah. Dengan bau teh lembu. Syok lah. Syok lah. Dia cakap kat sini dia hantar aku. Bukan dia ni. Ni kampung orang ni, bos. Oh, tapi best. Jerat Cina ni, bos. Mana hala aku pergi. Ini jerat Cina. Ayo. Dekat mana ni? Sekejap, tengok map ada jalan ke kiri. Aku rasa ni tepat je. Sebab kereta banyak. Betul. Boleh parking motor depan tu? Boleh? Boleh eh? Tapi ini boleh motor. Okey. Tengok depan jap. Jangan buat ni. Adik. So dia cakap pukul 3 baru ada boat. Kita tunggu pukul 3 lagi. Lepas tu kita check in hotel lah. Bayar QR boleh tak? Boleh.
shopping balik. Yang tadi malah ke Timah Tasuk. Alright, sampai balik. So tutup perjalanan ada rekod dalam 30 minit. Mungkin lebih kurang. Alright, selesai. Was a good experience, tapi kat dalam terowong tu dia tak ada apa sangat. Tapi view lawa lah sebelum masuk terowong. Selepas masuk terowong tu cantik. Dalam terowong tu rasa macam lama nak tunggu. Tapi okey, best. Dia punya view dia kan. Kebetulan cuaca pula cantik. Alright, next kita check in hotel. Kita tengok lepas tu kita nak pergi mana. Aku nak charge phones, aku nak charge bateri apa semua. Semua power bank punya kamera punya bateri dah habis. So jom check in dulu. Alright, kita dah dapat hotel. Check in dah. Okay, motor orang tengah buat jalan. Harap-harap motor aku tak jadi jalan lah. Okay, jom. Weh, helmet lupa tanggal. Okay, sampai tingkat 2 je. Ada pagi. Dalam bilik pagi-pagi, ya Allah, best. Okay, ni bilik dia. Ni bilik mandi dia. Oh. Alright, sampai ke Aral guys. Aral Bandar Diraja. Wih, roti tu tak ada dah ada dia. Okey. Roti apa nama tu? Chapati Arab. Bukan. Ada roti telur goyang kan? Ingat kita pernah makan? Tepi. Roti telur goyang tak ada. Ini restoran legend. Awak dia tutup habis. Boleh, dah tukar emas Anwar dah. Muka kau boleh tak? Boleh, this is Ini barang geng, kalau kau datang Perlis, macam aku cakap video sebelum ni, memang wajib dia dah jatuh hukum wajib. Dia the best Yasmin, Alostar dengan Arau. Yang lain kurang. Ha? Ayam goreng. Lagi bos, hari ni gulai kambing boleh bos. Tensi murah saja, besar dah bos. Tak nak kuah campur? Tapi tak, tengok sikit boleh tak? Tak nak. Ini ada besar. Kuah campur. Kuah campur, lepas tu. Lepas tu ayam madu, bahagian Ayam kepak. madu, asyik Kepak. lah. Sekali pun tak apa. Ya. Nanti. Bos makan. Kuah campur macam mana bos? Kuah campur. Minyak goreng. Okey, lagi bos. Lepas tu telur Telur asin. rebus bos. Telur Telur asin. masin. Lepas tu bos. Lepas tu bendi. Bendi bos. 3 petang habis saja. Lagi bang? Ayam goreng kot. Bahagian apa? Boleh tapi asing ah. Boleh. Asing ah okey. Ini kuah. Kuah campur. Campur. Buat pedas. Kurang pedas. Okey, kau benjir ke? Benjir ke biasa ke? Banjir. Banjir. Kota Remau. Boleh. Kota Remau. Lagi sur. Lagi. Okey bang. Lagi dah? Okey, itu je. Okey, terima kasih. Nanti angkat nasi ya. Okey, ayam goreng. Ni yang bubur ke aku. Nasi macam mana dah? Nasi ada 2, papan jam 1, ayam goreng 1, teh ais limau dengan teh panas. Betul. Tak, tangan. Meja legend. Betul? Repair free. Buat ambil more. Guide kan meja ni. Nasi je ya. Dia bukan nasi putih. Dia rasa macam nasi minyak. Oh, bagi Surati. Tuan-tuan dan perempuan. Dia yang biasa ayam
madu ni ayam goreng. Aku ambil 2 alang-alang. Oh, isbati. Sama lagi deh. Sama lagi. Baju ni. Aku dah lupa rasa dah. Baju je ni. Baju ni. Daun dia. Dulu warna hijau semua. Dah, nak layan tu. Sedap. Sedap. Ayam goreng dia. Goreng. Panas-panas yang best. Aduh. Tengok pergi lah. Stop pergi. Tak. Ya. Orang dah datang. Dah, lanjut makan. Oh, cantik langit bakar. Ni Pekampau. So kalau antara kau nak daripada Poli nak ke Arau ni jalan dia, jalan dalam. Tak pun lalu highway. Ni banyak sejarah jalan ni. Kereta Din pernah mati belakang tu. Tolong. Tak ada lesen lalu jalan ni. Tak ada. Oh, tak ada lesen lalu jalan ni ya. Tak pernah ada roadblock ni dia. Tak ada. Dekat hujung tu dekat Kat kedai makan kan. Tapi kita ada kabel tapi tak ada tolong lah. Ha, betul. Bapak saya je pergi kat tuan. Oh ya, bapak kau je pergi mana? Putrajaya HQ. Oh, ha, tak apa aku saman kau. Tak ada pancing. Dia kena baiki motor je kan. Kan? Ayah Pirelli punya hitam motul. Motor hijau. Mantap kita mantap. Kanan kan? Aku nak ikut sekali ya. Nasi goreng pedas. Nasi goreng tengah hari bulan puasa. Berapa? Hitam. Kau order nasi goreng pedas. Nasi goreng pedas? Goreng pedas tak kisah lagi kenyang. Kau tak makan pedas pun boleh order kan? Makan time puasa kan? Janji isi perut. Inilah 1001 cerita babe kat ni. Laluan ke Poli. Laluan jalan kaki. 1001 cerita. Mama, Pak Lim. Rumah. Ni tempat bakar ni lagi 1001 1001 sijil lah dengan ni kena bakar. Baki-baki sijil. Pokok-pokok tu semua pandai tu. Jalan nak pergi kelas ada pokok rambutan, kutip rambutan orang. Pelam ada. Pelam ah. Pelam ada, rambutan ada. Sewa sebiji rumah. Tapi semua rumah ni rumah kami. Hai. Sewa tapi Masihlah ni kucing ni. Tenang tu Poli Dan di sinilah ada student-student Poli dulu dia collect awet yang mana ada kereta. Kat sini kan. Dia tak instant tak buat janji ada kereta. Janji ada kereta betul. Tak instant tak buat janji ada kereta. Wih, kedai nasi ayam dah tutup dulu dia. Tutup dah, lama dah. Oi, Kedai legend. ni awet dulu kat sini. Tengah makan aku pinjam penter Din. Naik dengan Anik pun. Buat style betul. Oh, mati ini Din. Yang aku call kau tu. Yang cok lupa buka. Cuba kau buka cok. Habis semua. Aku patah dengan Anik dekat rumah sewa. Awet tu apa message. Ya, awak yang lalu tadi. Aku cakap yang mana dia hantar gambar ada penter aku tengah repair. Hai. Buat handsome boleh. Aku tak boleh buat handsome tau. Sebab muka tak handsome. Kita buat style. Naik RZ dengan Din, tayar meletup depan ni. Tengah tarik. Oh, tau. Ni pegang kanyak. Next morning. So kita check out dulu. Selamat pagi guys. Kita check out. Jom. Oh, pagi ni Perlis mendung. Oh my god. Tak apa. Shot sikit.
Nanti kita fikir cara dia macam ni. Bunyi heavy tu dekat belah ke arah selatan tu. Bunyi guruh bagai. Kita tengok macam mana dah kehidupan ni. Kena pakai slipper terus. R121 So Jalan aku ingat kita Padang pergi Wang Shut up, Yukanar. shut up. Aku ingat kita pergi Timah Tasuh dulu. Timah Tasuh hujan tak apa, kita layan je. Sejuk sikit perjalanan pagi ni. Let's go guys. Let's go. Gelap bos. Gelap. Ini barang kalau dah keluar dia memang seram sikit dah. Lampu-lampu ni. Oi, macam serius nojok hujan ni. In 500 meters. Macam nak tukar tempat lah. Aku rasa look point tu mungkin nampak cantik sikit time hujan ni. Okay, satu jalan cantik. Kita tengok Wang Keliam viewpoint, mesti cantik kan. 15 minutes to Tu berkabut tu. Mana nak dapat view pagi macam ni? Perlis Indra Kayangan. Kena dengan nama dia, Indra Kayangan. Bukan dalam Malaysia dah. Ya Allah, cantik. Woohoo! Woo! Ya Allah. Oi, dia bawah lagi dia. Ya Allah. Ya Allah. Sumpah cantik. Sumpah cantik. Dia punya cantik sampai kau tak tahu nak buat apa tu. Terus sebelum aku termenung kat sini, sampai kita tengok lookout point Perlis ni yang best je. Every 5 minit, InsyaAllah lah, every 5 minit, every 10 minit kau akan jumpa yang tempat macam kau boleh wow. Dia macam wow. Dia bukan wow tempat saya sebut wow. Dia sebab wow tu dia naturally memang kau akan wow sendiri. Kau nampak contohnya, tak sampai seminit kau nampak kampung tengah-tengah tu, lepas tu view bukit. Kau bayangkan kau duduk tengah-tengah tu, tak ke syok kau pergi pagi minum kopi dengan biskut kering, kopi O kampung kan, biskut kering. Oi, syok weh. Seronok gila. Dia orang punya life, orang punya jiwa dia kan. Tenang gila. Allah, bestnya. Bahaya. Yang tu bahaya. Yang tu bahaya. Alhamdulillah. Tengah hujan, tayar skuter licin. Okay, let's go.
Oh yo. Alam dia penting. Last time aku datang dengan member aku, kalau kau tengok scroll di bawah, yang tu tengah-tengah pagi kita pergi kan, lepas subuh. So yang ni first time datang, time tengah cerah. Okay, dah nak sampai. Oh, tadi aku suka. Sini kau kena parking dia, kalau bukit ni kau parking double stand. Bang, seorang kan? Seorang. Ha? Ni. Boleh? Okey. Jadi kalau jalan tak jauh. Ha? Kalau jalan tak jauh. Tak apa, saja. Tak jauh. Boring. Oh, okey. Okay. Baik, sama. Nak masuk dia RM2. Lepas tu shuttle ni kau kena bayar kat driver dia direct RM3. Dia mudah lah. Jalan mak kata driver tu, dan aku pun pernah naik, dia dekat je. Tapi untuk bawa korang naik shuttle RM3 je. Kalau korang nak bawa mak-mak ke kan, yang sakit lutut, RM3 je. Kali ni dapat awan kapet. Dapatlah sikit. Tak ada, bukan. Awak baru nak naik. Oh, macam pelancong ni. So ni lah suasana dia, tak ramai sangat. Itu hari aku datang ramai gila. Sampai kau nak pergi sana tu kena mencelah-celah. Yang ni dia tenang sikit. Aku rasa kita lalu je dekat Chuping, lepas tu kita shoot terus Perak lah. Sebab masa pun tak mengizinkan. Next time aku datang, kita jalan kat Padang Besar. Padang Besar macam kau tahulah kan, nak pergi ke Padang Besar. Jomlah tengok macam mana. Sayang pula nak pergi, tiba-tiba terfikir, tengah cakap terfikir, sayang pula kan tak try macam kerabu kaki ayam tu kan. Kena try. Jom. Oh, ni kalau tayar sedap ni, syok. Sini niaga macam best tadi kan. Tengok ada seorang-seorang menunggu orang. Jom kita pergi beli. Allah. Boleh makan sini aje? Tak ada? Nak duduk tangan boleh? Boleh kak. Ayam ada? Ada. Cantik. Dari mana ni? Daripada Putrajaya. Oh, Nak balik dah ni. nak balik dah. Pincang ke? Tidak lah. Apa? Pergi dalam Perlis lah, cari makan. Slow. Saya tu nak borak dengan cik, syok. Oksigen pun banyak ni yang makan. Kalau makan dekat bandar, makan penuh asap. Ni makan penuh oksigen. Pokok gunung. Ni apa tak nama kampung ni, aku pun tak tahu. Tapi dia antara
Viewpoint tadi dengan kalau straight ni je. Jalan straight ni pergi Padang Besar. Boleh singgah kot kalau lalu ni. Sedap makan Nasi lemak buat sendiri ke? Sendiri juga. Dia barang tinggal ni. Tak boleh lupa. Sedap. Semula. Balik berat betul tak ni? Betul. Jom. Terima kasih. Kebetulan ada duit kecil. Nah, beli jajan. Terima kasih. Sama. Lalu tinggal pula kan? InsyaAllah cik. Baik-baik. InsyaAllah ni pun terlalu ni. Kami pun tak tahu kat mana lagi. Kat mana je? Batu 16. Batu 16 setengah. Ada setengah pula. No. Oh. Tengok kita tu 11 kilometer. Padang Besar 11 kilometer. Baik. Tak lupa apa dah. Tu. Kau balik. Tu biar duit tak kira kau lupa. Kunci motor saya pula kan. Tak mana? Dah biasa jadi benda macam ni. Tak ada. Allah Akbar. Tak ada pula. Mana jatuh. Terima kasih Ji. Ni biasa. Biasa buat hal. Ingat dalam ni kena kopak. Hei. Excited nak makan. Aduh. Sip baik mata cik tajam. Sampai semalam kat Perlis sebab tidur dekat Paribunta, rumah kawan. Sebab dulu belajar dekat Poli Perlis. Tu yang lajak main pergi Perlis tu. Bila belajar Tahun 2016, 15, 14. 2014 masuk. 2014, 2013 kot. Jom, beransok lu. InsyaAllah kalau ada rezeki saya main lagi nak. Alright. Terima kasih Cik, jumpa kat kunci. Jalan-jalan makan ni Slow-slow naik skuter makan angin. Okay, Assalamualaikum. Nasib baik Acik jumpa. Buat malu kat orang lah. Aduh, perangai tak pernah berubah lah kau si kelang kabut. Aduh, berdebar ni. Dah jenuh nampak pula kat rumah orang kalau tertinggal kunci. Aduh. Penuh. Ni biasa UBB. Ada hotel baru Padang Besar. Patut kalau daripada Poli aku lalu daripada belah kanan, lalu bawah jabatan baru straight. Yang ni dia terus straight tu. Aku tak tahu dia datang dari mana. Ni kalau bawa pasport ni masuk Thailand memang sesat aku tak boleh Thailand. Hai guys. Sampai. Aku bawa badak biru aku ni sampai ke Perlis. Sampai Padang Besar. Padang Besar. Padang Besar. Alhamdulillah. Jom kita semata-mata Padang Besar untuk benda ni. Try
Ni kerabu kaki ayam. Dia pedas-pedas yang kau rasa kuah Maggi. Kau pernah tengok yang kuah Maggi Thai? Ada Maggi Thai yang biasa dia buat dengan kerabu kan, pakai ni. Simple tapi dia punya entah dia punya sedap tu. Kita bawa-bawa sampai hari ni lah kena cari. Pulut mangga dia. Tapi mangga ni nampak hijau-hijau. Keras. Itu hari dapat mangga yang manis. Apa dah cukup masak betul lah, cantik lah. Ni keras ni. Mesti rasa manis lah. Okay. Itu hari lagi sedap. Ini macam kurang sikit. Dia punya nasi, dia punya pulut dia pun macam plain sikit. Last time aku datang super. Nak enjoy makan jap. Lepas tu kita gerak terus pergi Perak. Storage pun aku rasa tinggal sikit. Aku nak jumpa kawan aku kat Perak. Kita simpan storage untuk dia. Alright, jom. Aku ternampak satu benda yang menarik kan. Cantik lah. Macam kau bukan dekat Malaysia, kau tahu tak? Dia punya cantik tu, ya Allah. Dia patut buat ATV lah kat ni. ATV punya trail tu kan. ATV. Baik. Sana dah masuk Thailand ke macam mana? Mungkin lah kot. Mungkin lah kot. Sampai sini lah. Ada kolam siap tu. Cantik lah. Alah, next time lah. Sebab rushing hari ni. Nak pergi Perak lagi. Kan? Dah sampai Putrajaya dah. Nak basuh baju pula. Dah fikir sampai Putrajaya dah sampai kena basuh baju. Ipoh guys, sampai Ipoh dah. Wah. Akhirnya singgah je, lepak main baku sejam. Lepas tu shoot KL lagi 3 jam. Memang marai. Asyun Mami, berdarah. Bodoh lah mama. Nasib tak ada. Mami sakit siap dengan aku. Luka dah tadi dia tak ada. Saya Dia sihat tu, gila tak. kau ni orang paling aku nak jumpa kau tahu tak? Seronok. Aku kat bawah tu ada. Ni dekat Montana. Oh, Letak shark kat bawah tu pula. Shark in the underground sekarang. wah, kebetulan. Aku bawa ada ni pendrive lebih. Pedal lebih? Pedal seronok tu. Aku nak transfer lagu Evan Sevenfold. Oi. Kau nak main gitar sekali lah. Boleh. Annabelle kamu mana? Annabelle aku tak ada lah. Tak ada dah? Ya, aku bagi abang aku bagi. Oh, mantap Yun. Biasa orang gelap je. Ini Kena dengan tema kamu. Hardcore Screamo.
Dalam tu ada ni drama apa semua apa orang. Nak main kan. Kenapa ada orang pakai tudung, ada orang kat belakang semua. Okey lah. Betul, selamat. Nanti aku datang lama sikit. Okey tang, hati jalanan. Masih datang tang. Sama-sama. Kau? Benda. Tak ada benda. Nanti turun lah sana bila-bila. Boleh. Ryan. Hati tang jalanan. USB? Oh tak ada. Oh tak. Okay, ciao. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye Yun. Kejap dapat handphone Yun. Alhamdulillah. Sikit jumpa dia pun dah happy dah. Lama tak jumpa dia. Last kalau korang tengok aku video yang accident time aku nak pergi Penang tu, dia jemput dia kejap lah. Tu last aku jumpa dia. Since 2016 after poly, aku nak pergi wedding tu jumpa dia. Lepas tu kita orang patah balik KL, dia je pergi kenduri tu. Ni baru jumpa balik. Dah, jom aku nak balik KL. So guys, thank you so much. Tengok video kali ni, jangan lupa like, subscribe, supaya korang akan update dengan apa-apa video terbaru yang aku buat. Okay, thank you so much. 2,000 years later. Setelah kebas buntut, berapa kita sampai? Pukul 10.33. Kau tengok tu trip 1. So pergi daripada KL ke Perlis. Pada Perlis ke KL kita dah jalan Badak Biru aku ni dah jalan 1188.5 km. Alright. So tu saja. See you in next video. Aku nak mandi. Dah kebas buntut, dah kena tekak segala benda dah daripada Perlis. Tapi yang fun fact kau tahu tak, sebab dia dah tenang dekat Perlis tu, so bila masuk tu Luta tadi, semua orang berlumba tu. Serabut dia hidup. Semua berlumba je kerja orang kat KL ni lah. Letih. Semua jatuh. Semua berlumba kehidupan orang. Penat. Okay, jom. See you next video. Subscribe. Bye. Assalamualaikum.